Akhirnya, selepas bertahun-tahun DJI Osmo Pocket bermaharajalela dalam dunia kamera gimbal pocket ni, Insta360 telah masuk gelanggang. Okey, inilah dia Insta360 Luna Ultra. Kamera gimbal pocket pertama daripada mereka, dengan bukan satu je tapi dua lensa hasil daripada kerjasama dengan Leica. Sensor 1 inch, rakaman 8K dan harga rasmi Malaysia dianggarkan kira-kira RM2,999. Baru saja dilancarkan pada 10 Jun. Persoalannya satu je. Adakah ini pembunuh Osmo Pocket ataupun sekadar hype? Hey, selamat datang ke MomoTube, teknologi inspirasi kehidupan. Saya Mike daripada Fantografi. Dan dalam video ini, kita bedah spek penuh Luna Ultra berdasarkan spek rasmi dan juga ulasan awal supaya anda boleh putuskan sama ada ia berbaloi dengan duit anda. Mari kita mula dengan fizikal dia. Luna Ultra ni beratnya lebih kurang dalam 200 gram saja, lebih ringan daripada kebanyakan smartphone yang anda pegang sekarang. Ada dua warna, Cosmic Black dan juga Stellar White. Di bahagian bawah, gimbal 3 paksi. Pan, tilt and roll untuk rakaman yang stabil walaupun anda berlari. Tapi ini bahagian yang paling menarik perhatian saya. Skrin sentuh OLED 2 inci dia boleh ditanggalkan. Ya, anda boleh tarik keluar skrin tu dan ia boleh bertukar menjadi remote control wireless dengan paparan langsung sehingga 20 meter jaraknya. Okey, letak kamera di atas tripod, anda boleh berdiri jauh dan anda masih nampak frame anda. Untuk solo creator, ini menyelesaikan masalah yang sangat besar. Storan 47GB terbina dalam yang boleh terus digunakan dan plus slot microSD sehingga 1TB. Jadi anda takkan kehabisan space ataupun ruang di tengah-tengah shooting anda. Sekarang, enjin sebenar dia, Luna Ultra ada dua kamera. Lensa utama dia adalah Leica Summicron f1.8 dengan sensor 1 inch untuk merakam 8K. Untuk bagi anda gambaran, sensor 1 inch ni kelas dia yang sama dengan kamera compact premium, bukan saiz sensor yang kecil yang biasa kita jumpa pada kamera pocket. Okey, lensa kedua dia pula adalah telephoto, sensor 1/1.3 inch f2.0 bersamaan dengan 60mm. Gabungan dua lens ni memberikan anda 5 focal length, zoom sehingga 12 kali dan juga 6 kali daripadanya tanpa hilang kualiti. Inilah benda yang pesaing dia tak ada. Video sehingga 8K 30 frame per second, sokongan Dolby Vision, rakaman 10 bit iLok dan dynamic range sehingga 14 stop. Inilah dia istilah pro yang bermaksud detail di bahagian terang dan gelap kekal terjaga dan anda ada ruang yang luas untuk color grading. Untuk waktu malam, ada mod pure video sehingga 4K 60 frame per second dikuasakan oleh sistem triple AI chip. Satu chip AI 4 nanometer dan 2 chip pemprosesan image. Gambar statik ataupun pegun pula sehingga 37 megapiksel dan juga mod panorama sehingga 200 megapiksel. Tapi kekalkan expectation yang realistik. Ini tetap kamera pocket. Ia tak akan gantikan kamera mirrorless penuh anda untuk kerja-kerja komersial. Ia direka untuk kemudahan dan juga kelajuan. Jadi, Luna Ultra ni sesuai untuk siapa? Pertamanya untuk vlogger dan juga content creator TikTok, Reels dan juga YouTube yang mahu kualiti tinggi tanpa membawa back camera. Yang kedua iaitu solo creator sebab Deep Track 5.0 akan kunci subjek secara automatik dan juga screen detachable itu boleh jadi monitor jarak jauh anda. Yang ketiga, anda yang suka travel dan juga mahu satu peranti kecil untuk semua. Tapi ini bukan untuk semua orang. Kalau anda pengguna casual yang sekadar rakam video keluarga, smartphone flagship anda pada hari ini pun sudah lebih daripada cukup. Dan RM2,999 itu lebih baik disimpan. Ia juga bukan untuk pengganti action camera. Ini gimbal mekanik, bukan untuk terjun ke dalam air ataupun aktiviti lasak. Untuk itu, kategori action cam ni yang kalis air dan juga lebih tahan lasak, lebih sesuai. Dan kalau anda tak berminat langsung dengan editing, sesetengah kelebihan dia macam iLok 10 bit mungkin takkan anda gunakan pun features ni. Baterinya pula 1550 mAh. Insta360 mendakwa sehingga
4 jam penggunaan dan pengecasan pantas 80% dalam lebih kurang 23 minit saja melalui USB-C. Dakwaan 4 jam itu ujian makmal. Dunia sebenar selalunya akan lebih kurang sedikitlah, terutamanya kalau anda rakam 8K. Tapi ulasan awal antarabangsa content creator lain nampaknya positif. Satu ujian merekodkan campuran 4K 60 frame per second dan juga 8K selama 66 minit berturut-turut dan bateri masih berbaki 59% tanpa amaran panas ataupun overheat yang melampau. Maksudnya, untuk syuting santai sepanjang hari dengan top up sekejap masa minum kopi, ia kelihatan cukup berkemampuan. Sekarang bahagian yang paling penting iaitu bajet dan juga duit anda. Luna Ultra ni berharga RM2,999 untuk unit standard di Malaysia. Pesaingnya utamanya adalah DJI Osmo Pocket 4. Kini berharga RM1,999 untuk unit asas. Dan hari ini dengan sekitar combo sekitar harga RM2,599 bergantung pada kedai dan juga promosi. Jadi Luna Ultra ni memang lebih mahal sedikit, tapi apa yang anda dapat untuk taman itu? Lensa telefoto yang kedua iaitu second lens. Pocket 4 tiada. Rakaman 8K, Pocket 4 maksimumnya hanya boleh 4K. Dan skrin yang boleh ditanggalkan menjadi remote. Pocket 4 pun tiada feature seperti ini. Jadi di pasaran global, Insta360 juga jual beberapa bundle iaitu Creator, Vlog, Endurance, POV dengan aksesori seperti mic transmitter dan juga battery handle. Soalan untuk anda fikirkan, adakah 3 kelebihan tadi berbaloi dengan tambahan lebih kurang RM900? Jadi bagi kereta yang serius pada pendapat saya, ya. Jadi dengan bagi pengguna biasa, Pocket 4 yang lebih murah masih sangat relevan untuk anda. Sekarang sedikit konteks kenapa pelancaran ini lebih besar daripada yang anda sangka. Sejak Osmo Pocket pertama diperkenalkan, kategori kamera gimbal pocket ni hampir 100% milik DJI. Pencabar datang dan pergi dan kebanyakannya gagal atas sebab yang sama. Sensor terlalu kecil, prestasi waktu malam ataupun night visionnya yang teruk. Dan Insta360 pula bukan pemain baru dalam dunia image ni. Mereka sudah 6 tahun bekerjasama dengan Leica. Luna Ultra ni produk kelima hasil kerjasama itu. Dan mereka sudah bertahun-tahun mengasah teknologi AI melalui kamera 360 dan juga action cam mereka. Jadi, kenapa sekarang masanya tepat? Sebab kombinasi sensor 1-inch dan juga triple AI chip itu menyelesaikan masalah low light. Inilah punca utama kegagalan kompetitor ataupun pencabar-pencabar terdahulu. Buat pertama kali DJI ada persaingan sebenar dalam kategori ini dan bila gergasi bersaing, kita sebagai pengguna ini yang untung. Berita ringkas sebelum kita tutup, Luna Ultra ni tak datang bersendirian. Ada juga Luna Pro, model asas satu lensa dengan skrin tetap pada harga yang lebih rendah, dan Insta360 turut melancarkan Mic Pro, mikrofon wireless dengan rakaman 32 bit float. Jadi beritahu saya di ruangan komen, anda nak saya bedah Luna Pro pula ataupun membuat perbandingan penuh Luna Ultra lawan Osmo Pocket 4. Topi yang paling banyak yang diminta, jadi saya buat dahulu, okey? Kalau anda nekat nak Luna Ultra atau nak bandingkan dengan Osmo Pocket 4 dahulu, saya letakkan link untuk kedua-duanya di bawah description. Harga dan voucher boleh berubah-ubah, jadi jangan marah kalau dia berubah. Jadi klik dulu semak harga terkini sebelum membeli. Dan untuk anda yang baru saja nak berjinak-jinak ataupun bermula dengan dunia content creation, saya ada satu panduan percuma untuk anda, starter pack tag bajet 2026. Link dia pun ada description. Masukkan link anda dan anda akan terus dapat di inbox email anda. Kalau video ini dapat bantu anda buat keputusan, tekan like, subscribe dan anda tekan loceng supaya anda tak terlepas analisis gadget terbaru. Saya Mike daripada Fantografi. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan muah.